Okay, untuk kelainan Anjung Syawal FRP 2026 ini ialah pengisian menyeluruh merakumi elemen kerohanian, budaya, hiburan dan komuniti. Semua di bawah satu bumbung untuk Ramadan yang lengkap. Tumpuan acara utama kita adalah yang di mana kita ada sesi ceramah, diskusi, turut lagi ada alunan kasidah, tadabbur, ayat Al-Quran serta aktiviti mesra keluarga dan kanak-kanak. Dan kita juga mempunyai meet and greet eksklusif dengan Dato' Siti Nurhaliza dan artis-artis tempatan di tanah air ini. Persembahan artis yang terkenal seperti Aina Abdul, Nadira, Hai Husaini, Hakim, Tajuh, Hazama, Talita akan berlangsungnya setiap minggu. Dan kita juga untuk tahun ini kita akan menunjukkan produk pelancongan domestik aktiviti mesra pelancong dalam ruang acara 8,000 meter persegi, tidak termasuk aktiviti anjuran Perbadanan Putrajaya di padang berhadapan yang menghubungkan laluan Kiblat Walk Masjid Tengku Mizan Zainal Abidin, iaitu digelarkan sebagai Masjid Besi. Pada tahun ini kami amat mengutamakan kesiasaan peniaga, pengunjung yang hadir memeriahkan, sedangkan kami bersiapkan di kawasan berhadapan Istana Kehakiman bermula daripada hari ini hingga dijangka siap sepenuhnya pada 15 Februari. Niat kami adalah untuk membawa pengunjung menikmati suasana budaya Islam menyambut bulan Ramadan yang dinantikan dalam sekitar Putrajaya yang ikonik dan FRP 2026.